Okey geng, Assalamualaikum. Hari ni aku nak buat review tentang pisau Victorinox, iaitu pisau serbaguna kan. Pisau ni wajib ada untuk kaum lelaki. Untuk kaum lelaki memang wajib ada kan. Disebabkan pisau ni lah aku dah guna hampir 4 tahun dan banyak menyelamatkan keadaan aku. Keadaan aku yang agak sukar. Kadang-kadang ada hari yang motor rosak tepi jalan, ada hari aku masuk hutan, dan ada hari bawa anak-anak aku pergi mancing. Dan pisau ni sangat-sangat berguna guys. 4 tahun aku dah guna. Jadi baru aku nak buat review. Sebab aku punya style, aku punya perangai, kalau kata aku tak guna dulu produk tu, aku baru beli, lepas tu terus aku review, itu bagi aku tak berapa jujur lah. Jadi bila aku dah start guna, aku dah guna 4 tahun dan puas hati. Ni aku nak bagi tahu kat hampa apa berbaloi untuk beli pisau Victorinox Swiss Army. Dia buatan dia daripada Switzerland. Okey, dia sangat portable. Okey, jom kita ukur kan. Kalau kita tengok di sini, okey, 9 cm saja. Di dalam dia kita tengok apa komponen yang ada kan. Yang paling berguna biasalah yang ni lah, pisau lah. Pisau ni memang sangat-sangat tajam. Ni memang aku tak pernah asah tau. Daripada 4 tahun lepas aku beli, aku tak pernah langsung asah. Jadi kita tengok panjang dia. Kita tengok dalam cm Kalau dalam cm, panjang dia lebih kurang 7 cm. 7 cm panjang dia. Ni masih lagi tajam ni. Nanti aku review macam mana ketajaman dia ni. Ni nak tak jari pun takut ni. Tak pernah asah sejak aku beli 4 tahun lepas. Kita tutup pisau ni. Okey, tak apa, kita biar. Kita tengok pisau lain. Ni dia ada satu bagi. Dia bagi pisau kecil. Kalau hangpa tak percaya, aku dah pakai 4 tahun dah, hangpa tengok kesan calak ni. Kesan dia. Kesan aku dah guna lama kan. Tengok dah ada key dalam tu kan. Memang aku dah guna lama kan. Okey, pisau kecil ni mungkin lah untuk keadaan yang memerlukan lah. Tengok ni macam ada getah-getah kan. Macam aku suka buka parcel pakai pisau ni. Pisau kecil ni. Tapi tajam. Tajam je, jangan buat main-main ni. Macam nak potong-potong buah, nak siap-siap kulit buah kau okey lah ni. Okey, jom kita tengok panjang ni. Panjang dia kurang lebih 4 cm. 4 cm. Okey, di dalam ni dia ada bagi macam pembuka botol. Pembuka tudung botol. Okey, aku kena hati-hati lah. 2-3 kali dah aku kena pisau ni. Ni dia parut dia. Kena dia. Kalau boleh baca kat sini kan. Steel. Dah pudak lah color dia. Dia tulis apa tu? Victorinox Swiss made stainless steel. Memang tajam. Pembuka botol ni biasalah. Kalau kita pergi camping, apa ni, tengah-tengah hutan, kita nak buka botol, kita mesti kena ada. Kadang-kadang kita beli kicap, ayak soya yang dalam botol itu, kita nak buka. Atas ni, yang ni screwdriver tau. Screwdriver mata rata ni lah. Memang selalulah aku guna. Okey, yang ni kita buka. Apa panjang. Ni kita tutup lah. Okey, kalau dalam cm, yang ni dia lebih kurang 3 cm lah. 3 cm lebih sikit lah. Ataupun 1,5 inci. Terusnya, benda ni. Ini pun pembuka botol juga. Nanti aku tunjuk macam mana cara nak guna dia. Ni, benda ni tajam tau. Benda ni selalu orang confuse. Apa benda ni? Ni nak guna buat apa? Sekejap aku tunjuk. Okey, yang ni biasalah kita nak pulas skru kecil, kita boleh pakai yang ni. Tapi ni, benda ni dia boleh buat pisau juga ni. Seperti pisau yang kita boleh gelek kan. Kita boleh kita letak. Nanti aku tunjuklah cara. Selain daripada tu, dia boleh buka tin. Macam tin sardin, tin susu. Okey, nanti aku tunjuk macam mana cara nak buka dia. Dia ada seni dia kan. Okey, ni kita buka. Yang ni lebih kurang 3 cm setengah. Kecil-kecil ya kan. Tapi memang sangat berguna. Yang ni biasalah. Yang ni screwdriver betul lah. Okey, aku dah guna daripada banyak screwdriver, banyak skru yang aku dah pulas. Tapi mata dia ni tak bengkok langsung. Guys, kau boleh tengok kan? Tengok. Masih lagi elok. Betul-betul besi bagus lah kan. Walaupun aku dah kunci, skru tu yang hancur dia punya ujung dia tu kan. Tapi masih lagi dalam keadaan baik. Ini pun tapi dia tak panjang lah. Dia 1,5 inci. Dia pun sedap. Kita nak pulas kan. Kita nak pegang. Memang sedap. Okey, 3 komponen ni. Ada satu lagi. Yang ni hook. Hook. Kita tengok macam tangan apa tu, Pirate Caribbean tu. Tangan apa lanun kan. Ni hook. Hook ni sangat berguna ni. Kita tengok apa benda hook ni kan. Macam pelik ya hook ni. Macam tak ada function dia. Sekejap lagi aku tunjuk kamu macam mana function dia. Yang ni panjang dia 4 cm lah. Lepas tu dia ada benda rahsia tau. Rahsia lah sangat. Ini aku kalau lepas makan
tak ada pencuci gigi, memang aku tak boleh duduk. Memang aku nak kena cari juga pencuci gigi. Tapi di dalam pisau ni dia memang sediakan pencuci gigi. Memang bagi aku cool lah dengan benda ni. Sebab macam mana dia orang boleh terfikir untuk nak bagi pencuci gigi ya. Memang orang tua macam aku ni memang perlukan lah pencuci gigi kalau tambah-tambah lepas makan daging. Tapi guys, kalau nak masukkan dia memang sedap lah bunyi. Tengok dia ada bunyi. Memang dia bunyi tik. Tweezer alah, tweezer kecil. Kita kata tweezer ni kecil buat apalah sangat tweezer kecil ni. Tapi tweezer ni dah sangat berjasa dengan aku. Ni tweezer kecil ni. Tweezer kecil ni pernah cabut beratus ekor sekenet masa masuk hutan. Ada yang kena dekat mata anak aku, ada yang kena dekat telinga anak aku, ada yang kena dekat tiap aku. Tak tahulah sekenet ni. Ni memang function ni. Ni kecil je ni. Kecil je. Memang function. Ini pun panjang dia ni. Alamak, tweezer terkecil di dunia ni. 4,5 cm saja. Tweezer terkecil di alam maya. Tapi sangat function ni. Katakanlah apa-apa benda jatuh, tak nak ambil ke cara halus, jarum-jarum ke, ni memang function ni. Dia sama juga, nak masuk dia pun best. Rasa kejap terus. Nak masukkan dia tu, terus rasa kejap, tak ada jatuhnya. Dia ada satu lubang rahsia, tapi yang ni dia tak sediakan lah, macam lubang jarum. Kita boleh simpan jarum, nanti aku tunjuk. Tu dia. Nampak tak lubang jarum? Aku tak tahu hampa nampak ke tak. Lubang jarum halus kat sini. Tak aku tunjuk. Lubang jarum dia kat sini. Kita boleh simpan sebatang jarum dalam ni. Tu. Tapi dia tak bagi. Nanti aku buat demo sikit lah. Pada video ni aku buat demo. Okey, yang paling penting mungkin benda ni mungkin jadi kali seumur hidup lah dalam hidup kita ni. Tak tahulah, kalau tak jadi kita minta tak jadilah. Tapi in case kereta kita tenggelam ke dalam air, yang paling masalah kita nak pecahkan cermin kereta. Kita nak pecahkan pakai apa? Ni dia ni benda ni. Ni ujung ni. Kuat ni. Ujung ni kita pegang bagi kemas ni. Ni cermin kereta kebal pun pecah ni. Ujung ni. Hang tak payah buka lah. Benda-benda lain ni hang tak payah buka lah. Ni hang pakai ujung ni saja ni. Ni memang function guys. Memang function. Tak percaya hang try lah dekat botol yang tebal-tebal tu. Hang rendam dalam air. Tengoklah kalau aku rajin nanti aku buat demo. Rendam botol tebal tu dalam air. Hang kasih hantak kang satu kali. Memang berderai guys. Sajalah. Aku buat demo. Kalau hampa tak percaya, ni pisau yang lama, tengok daki-daki pun ada. Sorry lah, aku memang saja tak mau cuci saja, memang aku nak tunjuk. Memang aku pakai dah lama. Nampak tak daki-daki duduk dalam tu kan? Yang tu malas lah aku nak ambil kisah kan. Tu daki-daki semua. Okey, lagi satu aku nak terang kat hampa. Ni gunting. Dia ada gunting. Gunting ni pun tajam. Gunting ni memang tajam. Gunting ni cukup puas hati macam ni kan. Kira hampa tengok lekeh macam ni, tapi tajam ni. Cukup tajam macam ni. Aku nak bagi contoh. Nantilah aku tunjuk contoh kat hampa. Tapi gunting ni bukan lekeh punya gunting ni, memang tajam ni. Silap terpotong jari ni memang boleh luka ni. Ni hati-hati ni dengan gunting ni. Okey, seterusnya aku nak tunjuk kat hampa ni part untuk jahit lah. Jahit kulit ya, ala-ala survivor punya kan. Dia macam kita boleh berbenang dalam ni kan. Dia ada lubang kan. Kita boleh berbenang dalam tu dan kita boleh buat jahitan. Kadang-kadang aku guna benda ni untuk tebuk tin susu. Kadang tin susu, pipe ke, dan apa benda yang aku rasa aku nak tebuk untuk masukkan tali, untuk masukkan skru. Dan sebab dia bukan takat tajam saja. Ni tepi ni pun macam pisau ni. Ini macam pisau. Ni tepi ni. Jadi kalau kata kita tebuk tu, kita gerudi, dia memang akan masuk sampai ke dalam. Tapi kalau kita nak jahit kulit, kita just punch saja. Dia tali tu kita kambur sekali kat sini. Nanti aku buat demo. Aku buat demo sikit. Kita buat demo dekat sebatang kayu je. Kita tengok macam mana kan. Okay, untuk gunting kepanjangan dia 7 cm kan. Tu dia 7 cm untuk gunting kan. Untuk stitcher, yang ni aku panggil stitcher lah, tak tahulah nama dia apa. Sebab aku rasa dia macam boleh jahit kan. Dia macam boleh stitch. Tak tahulah aku sebut betul ke tak kan. Tapi yang ni kepanjangan dia 3,5 cm kan. Tapi ni sangat berguna ni. Ni aku pakai macam-macam benda aku pakai untuk benda ni. Ni kalau kata aluminium ke besi ke ni, nipis-nipis ni, alah korek cukup senang ni. Takat nak buat bulat kan. Ada satu lagi benda aku nak tunjuk. Yang ni special. Okey, yang ni aku nak tunjuk. Dia ada pemotong kayu. Dia panggil wood saw kan, pemotong kayu. Yang ni aku tutup lah no. Yang ni wood saw. Yang ni tajam guys, tajam. Ni tajam. Ni memang tajam. Panjang aku guna, aku tak pernah lagi asah. Takat nak potong kayu besar-besar tu
tu. Besar ni pun boleh potong ni. Dekat buluh ni. Kacang ni. Mari kita buka. Panjang dia 7 cm setengah. Okey. Inilah multi tool Swiss Army. Okey, kita buka semua. Kita demo. Kita buka semua. Okey, yang ni screwdriver. Ni adalah hook tangan lanun. Hook blade. Bukan blade. Ni apa? Stitcher. Tu dia. Lepas tu lagi apa dia lagi? Pembuka botol. Lagi. Ni pembuka botol juga, tapi dia untuk penutup tin dan pemotong. Ni ada pisau. Lepas tu gunting pisau kecil. Aku buat pisau ni aku takut nak pegang. Kenapa? Dia tajam dia tak boleh buat bincang tu. Lepas tu pisau usap. Okey, ini semua boleh buka habis tapi aku macam nak buat pergi cantik sikit lah. Okey, macam ni. Gunting macam ni. Semua boleh buka habis. Pisau duduk macam ni. Sajalah nak bagi deko sikit. Macam tu. Yang ni aku sengit-sengitkan sikit lah. Nak bagi nampak rupa dia kan. Ni. Lepas tu dia punya hook. Tu dia. Ni lah rupa keseluruhan pisau Victorinox Swiss Army. Dan inilah rupa dia. Berbaloi guys. Kalau nak memiliki dia memang berbaloi guys. Memang berbaloi. Cuma hati-hatilah guna. Hati-hati sebab bahaya. Sebab dia memang tajam. Aku tak pernah asah 4 tahun dah. Pisau-pisau ni semua aku tak pernah asah ni. Tapi heran lah. Dia masih tajam lagi. Tapi tak ada lah tajam dia sampai boleh potong kertas. Ambil kertas potong serap tu tak boleh lah kan. Nak potong bulu pun tak boleh. Tapi ketajaman dia tu kira masih lagi lah. Kita boleh asah buluh. Kita boleh asah kayu. Kalau kata aku beli batu pengasah dia, asah betul-betul ni, aku ingat boleh sangat-sangat lah nak cincang kertas macam tu kan. Macam apa duk tengok orang buat tu. Nak potong ni bulu roma ke, boleh sangat. Sebab dia punya besi ni dia memang steel, high steel. Dia lain macam lah. Kalau kita ni benda ori, kalau benda original kita pegang kita tahu kan. Kalau benda tak ori kita pegang pun kita tahu. Apa jugalah benda ori, benda tak ori, kalau kita pegang kita boleh tahu. Tapi yang ni di butik dia sendiri yang jual semua pakai kasan yang ni saja. Yang ni bukan mana-mana sponsor saja aku buat konten lah kan, untuk semua senang untuk selamatkan keadaan. Bukanlah selamat tahu mana kita sesat lautan ke, kita nak mancing ke, tak payahlah nak bawa pisau asing, gunting asing, gergaji asing, tempat buka botol asing. Semua dah ada kat sini. Portable. Dia sangat mudah. Nah, tutup. Tengok bunyi punya kemas. Tengok. Sak. Tu dia. Tutup. Sak. Tengok tutup pula bunyi. Tu dia. Ni pula bunyi. Tu. Oh, tadi aku tak berkeluar. Ni noh. Apa ni tempat cungkil gigi apa? Tapi aku dah tunjuk kan tempat cungkil gigi dengan tweezer dia kan. Okey, semoga bermanfaat. Okey, tunggukan demo. Aku buat demo di video part 2. Okey, thank you guys. Jangan lupa subscribe.